Pemandu bot yang terbabit dalam tragedi mengorbankan 3 penumpang di Pulau Perhentian malam Sabtu lepas ditahan reman selama 3 hari bermula hari ini selepas didapati positif dadah. Perintah reman sehingga Rabu terhadap lelaki berusia 22 tahun itu dikeluarkan Magistrat Nuriana Mat Zukri di Mahkamah Magistrat Setiu Bandar Pemaisuri. Ia bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dijalankan. Dalam kejadian yang berlaku pada 10.30 malam Sabtu, S.R. Mugem 40 tahun dan anaknya S.R. Vika 3 tahun serta seorang lagi saudara perempuan Vivian Pani 10 tahun maut manakala 2 mangsa cedera termasuk seorang kritikal selain 10 lagi terselamat. Kesemua penumpang bot berusia 40 hingga 3 tahun yang mempunyai pertalian keluarga itu dalam perjalanan pulang dari Pulau Perhentian Kecil ke Pulau Perhentian Besar selepas selesai makan malam. Namun ombak besar tiba-tiba datang menyebabkan bot terbalik. Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Azamuddin Ahmad Elias Abu semalam memberitahu pemandu bot tersebut disahkan positif dadah selain turut mempunyai 5 rekod lampau berkaitan bahan terlarang itu.